Deko DIY ruang pintu masuk. Hari tu saya dah buat video pasal half moon mirror. So ada orang tanya pula pasal fluted panel. Dalam video ni saya akan sharekan berapa total keseluruhan yang saya dah spend untuk cantikkan ruang pintu Ruang masuk. pintu masuk ni sebenarnya tak ada. Ni tau. adalah keadaan rumah masa saya mula-mula beli rumah ni. Adalah rumah busuk yang kedua saya beli. Rumah ni saya renovate dan dekor sendiri je, tak ada guna ID pun. Okey, hari tu ada orang komen kayu-kayu tu beli dekat mana. Sebenarnya dia bukan kayu tau korang. Dia memang ringan je. Namanya adalah fluted panel. Yang ini saya ambil warna natural brown. Kalau korang nak dapatkan fluted panel ni, boleh dapatkan dekat Value Buy. Satu keping fluted panel ni harga dia RM33 je. Dan saiz dia tinggi 9 kaki. Jadi kalau kita nak pasang, memang kena potong nak dulu. Potong dia pun tak susah sebab material dia ringan. Korang beli je gergaji. Gergaji tu pun ada jual dekat Value Buy. Ada juga yang tanya kalau cabut fluted panel ni cat tercabut ke tak? Memang tercabut cat tu, walaupun baru tampal sekejap. Dia nak kopek balik tu, cat dekat dinding dah terhakis sekali. Tapi biasanya orang pasang fluted panel ni bukan pasang hari ni, esok dah nak cabut. Paling-paling kejap pun setahun sebab nak tukar design setiap kali raya. Okey, ada yang tanya kalau dinding tak rata, susah ke nak pasang fluted panel? Sebenarnya fluted panel ni diciptakan untuk menutup dinding yang tak rata tau korang. Okey, dari segi costing pula, untuk fluted panel total saya pakai dalam 15 pieces. Harga dia RM495. Kalau beli fluted panel, dia akan ada end cap untuk tutup bahagian atas dengan bawah. Yang tu tak mahal sangat pun, dalam RM12 je. Gam satu botol RM7.5. Saya pakai dalam 3 botol. So ini total cost keseluruhan ruangan pintu masuk.